Kita tak lalu pun, minyak Malaysia tak lalu pun Selat Hormuz tu. Itu sebab dia tak tahu. Minyak yang kita proses menjadi petrol dan diesel memang lalu Selat Hormuz. Sebab kita beli dari Iraq, kan, Kuwait dan juga Qatar. Jadi memang dia lalu daripada sana. Betul. Dan kemudian diproses, dibawa ke sini, ke Port Dickson dan sebagainya, Sungai Udang, Melaka, diproses. Jadi memang lalu daripada Selat Hormuz. Yang dia kata tak lalu tu saya tak tahu dia mengaji kat mana, saya tak tahu. Pastilah mungkin dia. Baru-baru ini pun diperkatakan. Baik, terima kasih sekali lagi. Alhamdulillah, syukur kepada ilahi kita bertemu dalam segmen kedua kembali dalam Suara Salam sama saya Ahmad Fahmi. Pada malam kita nak terus kepada segmen yang kedua. Webi, sekali lagi kita nak besarkan sikit daripada Shah Alam, kita nak pergi ke Malaysia terus. Iaitu salah satu topik yang hangat pada bulan puasa ni, iaitu konflik Timur Tengah antara US dan juga Iran sehingga kenaikan harga bahan api dan juga kesan globalnya, Webi. Dan Malaysia tak terlepas, dan orang Malaysia sangat suka isu minyak ni, Webi. Iyalah, pasal hari-hari tuang. Betul, hari-hari kita gunakan minyak. Hari-hari kita guna dalam. So, bila dikatakan konflik Timur Tengah, pastinya Selat Hormuz tu mengganggu pengeluaran minyak global, sehingga kan orang kata berlaku domino effect. Iaitu daripada harga minyak dunia, kenaikan harga minyak, logistik naik, dan juga orang kata harga barang pun naik. Mungkin Wabi ulas sikit dahulu sebelum saya masuk ke soalan. Adakah berlaku domino effect ni, Wabi? Dia kesan dia tu pada hakikatnya memang ada berlaku kerana negara kita dulu subsidi pukal. Negara kita mengamalkan mekanisme subsidi pukal. Kenaikan harga bahan api ni kita tak rasa. Yang rasanya kerajaan. Bocor duit. Bocor poket kerajaan ni cepat kan. Sebab bila terpaksa tampung kenaikan. Tapi sekarang ni bila kerajaan dia tukar kepada subsidi bersasar, harga bahan api, minyak diesel khususnya diapungkan mengikut harga pasaran, harga sebenar. Harga pengeluaran sebenar. Jadi rakyat tahulah, oh ini naik turun dan sebagainya. Yang paling ketaranya memang harga diesel lah. Kan nampak naik begitu ketara sekali, hampir lebih daripada dua kali ganda kan. Tapi adakah rakyat terkesan secara mutlak? Tidak, sebab sebelum krisis bahan api sehingga sekarang ni pun kita masih lagi tuang RM1.99. Setuju. Petrol. Diesel dapat subsidi sebelum ini yang dapat 200. Kemudian di pertengahan krisis itu dinaikkan 300. Jadi 300. Sekarang pun naik lagi. Sekarang dah jadi 400. Ada naik 400. Yang ini budi diesel untuk ada yang kenderaan individu yang layak dan juga agri commodity, maksudnya agriculture yang bertani dan sebagainya digunakan kenderaan individu diesel itulah. Tapi yang lain-lain kerajaan teruskan subsidi juga kepada industri. Contohnya diesel subsidi nelayan, dia kekal lagi RM1.65. Diesel subsidi pengangkutan awam RM1.88. Diesel lori pengangkutan barangan RM2.15. Maksudnya daripada dulu tak ada berubah. Jadi tak ada sebab masih kekal lagi. Kerajaan masih subsidi. Mereka ni guna fleet, maksudnya dia dulu berapa banyak yang dia gunakan untuk kenderaan dia kena register. Kenapa nak kena register? Kemudian dia dapat dia punya jumlah yang dia boleh isi setiap bulan. Sebab kita tak nak ada ketirisan dan penyeludupan. Itu tujuan dia. Kenapa dia kena register, maklumkan pada kerajaan. Tapi dia sekarang ni masih dapat bantuan. Jadi tak ada sebab kenapa harga barang dinaikkan disebabkan oleh harga bahan api, sebab dia masih lagi gunakan harga yang sama yang dapat subsidi daripada kerajaan. Jadi sebab itu orang kata harga barang naik, tak ada pun. Harga ayam masih kekal sama, harga telur masih kekal sama. Tak nampak lagi harga-harga barang asas terkawal. Kan?
Jadi tak ada kesan itu buat masa ni, oleh kerana kerajaan masih mampu lagi menampung subsidi-subsidi untuk segmen-segmen yang tertentu ini. Jadi harga barangan kita masih lagi agak terkawal. Kesan kemudian kita tak tahu kalau perang ini berlanjutan, mungkin akan ada kenaikan-kenaikan barangan untuk industri lah, pembinaan dan sebagainya. Jadi mereka pun, saya ada bertemu dengan beberapa pemaju yang maklumkan mungkin mereka akan ada kesan jika berlanjutan. Kesan dia bagaimana? Dia pun ada pandai juga. Dia ada langkah, dia kata mungkin kami akan tawakuf dulu, berhentikan dulu projek sementara. Sebab dia tak nak nanti kontraktor rugi dan sebagainya kan. Jadi berhenti dulu, sama-sama bertahan lah. Kalau diteruskan juga, dia paksa juga kontraktor untuk teruskan projek tersebut, dia menganiaya kontraktor sebab kontraktor akan rugi. Sebab dulu masa dia tender, harga dia sekian, tapi tiba-tiba harga barang binaan naik dan sebagainya. Jadi dia akan tangguhkan. Jadi masing-masing dalam keadaan yang berjaga-jaga. Kerajaan bantu untuk kawal barangan keperluan asas. Itu pada saya tak nampak lagi lah harga barang itu naik secara mutlaknya kan. Setakat ni yang kita nampak lah, mungkin ada setengah pihak yang suka ambil kesempatan daripada isu ni, yang suka kata, bila kata kenapa kita negara pengeluar minyak, sehingga ada satu saya quote daripada Exco Terengganu, dia katakan kenapa harga minyak naik Malaysia sedangkan kita tak lalu pun, minyak Malaysia tak lalu pun Selat Hormuz tu. Itu sebab dia tak tahu minyak yang kita proses menjadi petrol dan diesel memang lalu Selat Hormuz. Sebab kita beli dari Iraq kan, Kuwait dan juga Qatar. Jadi memang dia lalu daripada sana. Dan kemudian diproses, dibawa ke sini, ke Port Dickson dan sebagainya, Sungai Udang, Melaka, diproses. Jadi memang lalu daripada Selat Hormuz. Yang dia kata tak lalu tu, saya tak tahu dia mengaji kat mana, saya tak tahu. Pastilah mungkin dia minyak dia sendiri. Mungkin dia rasa minyak yang dikeluarkan tu saya rasa kan. Yang di Kerteh ke mana, Kemaman kan. Betul lah, sebab setengah pihak. Tapi tak cukup. Dia tak tahu, dia tak cukup. Kita terpaksa mengimport minyak sebab penggunaan kita melebihi daripada apa yang kita keluarkan. Sebab Petronas pun baru-baru ni ada keluar statement dia sendiri yang memang bekalan sebenarnya tak cukup untuk. Tak cukup. Takkan dia nak sanggah Petronas kan. Betul. Mungkin dia lebih pandai daripada Petronas. Dia rasa lah begitu. Dia rasa macam tu. Okey, baik. Sebab kita lihat bahawa sebahagian daripada penduduk ataupun masyarakat di Malaysia ni yang memang mostly dia menggunakan saban hari menggunakan minyak, dan setengah pihak mungkin dia terasa sedikit dari segi penggunaan yang 4x4, tetapi dia tak tahu mungkin ada subsidi yang dikeluarkan oleh Malaysia, kerajaan Malaysia ni kan. Tapi kita nampak efek dia sejauh mana kita rasa subsidi yang diberi kerajaan ni, dia sampai bila dia boleh membantu kepada ekonomi negara, ataupun sampai satu tahap dia akan membebankan balik ekonomi negara. Dia itulah maksudnya, kalau dulu kerajaan belanja subsidi sekitar 700 juta sebulan untuk subsidi bahan api. Sekarang ni mengikut maklumat diberikan meningkat sehingga mencecah sampai ke 4 bilion. Maksudnya kalau dia berterusan, maknanya dia akan menjejaskan jugalah fiskal negara. Wang tabungan yang mungkin kita sepatutnya gunakan untuk pembangunan, kita terpaksa gunakan untuk nak menampung subsidi ni kan. Jadi ialah untuk jangka panjang memang sangat tidak baiklah. Sebab itu kita sangat sokonglah usaha-usaha untuk menamatkan peperangan ni, memang kita sangat sokong, dan kita memang sentiasa menegaskan pendirian Malaysia mengecam perang yang dimulakan oleh mereka dan Israel ini. Tapi tadi Fahmi sebut tentang ada sebahagian yang mungkin tak tahu ada bantuan ini dan sebagainya. Saya rasa semua orang tahu sebab diisi minyak, hari-hari diisi minyak. Takkan ada yang tak tahu bahawa dia dapat bantuan subsidi. Cuma persoalannya mungkin dia layak atau tak layak kalau dari segi diesel. Ini ada sebahagian daripada masyarakat kita, kawan-kawan pun ada yang mengadu. Dia kata saya bukanlah T20 sangat, dia kata kan. Tidaklah pendapatan besar. Tapi kenapa saya tak layak? Ini mereka yang khususnya yang bergaji 100,000
ke atas setahun, tapi dia tak layak untuk dapat. Dia ada kenderaan 4x4 contoh dia, penggunaan diesel diesel, tapi dia tak layak sebabkan gaji dia tu ada threshold tu. Ya, betul. Jadi saya berpendirian sama macam pengguna petrol. Semua rakyat Malaysia harus layak dapat. Kan? Tapi kalau dia nak guna lebih disebabkan oleh dia guna kereta yang enjin kapasiti yang tinggi kan. Samalah macam ada orang kata memanglah orang yang pakai kereta mewah yang gunakan diesel ini, Mercedes ke BMW yang guna diesel ni tak patutlah dapat pasal dia dah pakai kereta mewah. Dia kereta mewah. Kan. Tapi yang lain ni bukan dia tidak mewah bagaimanapun, dia petrol kereta 4x4, itulah kenderaan yang digunakan. Dia tak ada kereta lain, itulah kenderaan yang digunakan untuk harian ataupun untuk perniagaan yang kecil-kecil lah, bukannya besar sangat pun, angkat baja dan sebagainya kan. Jadi yang ini ni saya sebenarnya lebih setuju pendekatan supaya semua yang ada IC layak. Sekarang ni petrol guna IC. Betul. Diesel tak guna IC. Diesel dia dapat wang tunai. Dapat wang tunai ni pun satu hal lagi juga. Dia guna beli petrol, guna diesel ke tak guna? Tak guna. Kau dia guna benda lain kan? Betul. Beli rokok ke mana tu? Betul, sebab dia masuk bank sendiri. Dia masuk duit, masuk dalam akaun kan. Jadi bagi saya semua guna IC. Cuma dia ada threshold dia. Macam petrol 300 liter. So had kan jugalah diesel ni. Sama ada had dia. Jadi maksudnya dia tidaklah rasa macam dia terpinggir. Betul. Setuju, kan? Terkecuali. Tapi itu membawa kepada persoalan seterusnya. Kenapa ada perbezaan di antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak? Ini perbincangan ni dia agak panjang. Kita nak awak akan mainkan isu tu pula, baby. Ya. Kenapa Sabah boleh, kenapa kita tak boleh? Sebab itu kita nak tadi tu. Kita nak selesaikan isu ni semua orang dapat. Jadi tak payah bandingkan dengan diesel dengan Sabah Sarawak. Dia selesai masalah Sabah Sarawak ni. Sebab dia akan dapat RM2.15 juga untuk diesel. Faham? Kan? Sebab ada IC. Yes. Dia tak payah banding lah. Isu dia tu je lah. Itu je. Yang penting sama rata, semua dapat. Ya, ada threshold. Jadi Sabah Sarawak tu kalau nak cerita kenapa dulu dibuat tu panjang cerita, tak cukup kita malam ni. Tapi kalau kita bagi IC dapat subsidi diesel, selesai masalah, tak timbul dah Sabah Sarawak. Betul, setuju kan? Setuju juga. Saya menarik juga dengan idea YB tu kan. At least kita boleh detect siapa pengguna diesel dengan pengguna yang cuma kaedah itu dia kena ada mekanisme lah. Bukan susah pun mekanisme ni sebab bila IC dia tahulah dia hari ni dia pump diesel, besok dia pump petrol kan, dia ganti. Mungkin kena ada keadaan hybrid ke bagaimana kan, ataupun dia nak pilih diesel aja ke ataupun petrol. Kena ada kuota tertentu, liter tertentu dia punya sendiri khas untuk dia sama macam petrol. Petrol kan kita hanya boleh 300 liter kan. Betul. Diesel pun sama jugalah. Saya tak tahulah diesel ni 300 ke 400 ke, saya tak tahu. Enjin dia besar. Enjin dia besar kan. Kapasiti dia besar. Jadi lihat baliklah mana yang pengguna yang mendaftar, di mana ada penggunaan resale dia boleh daftar dan dapatkan. Dia tak payah daftar macam IC. Dapat IC terus masuk je. Ya, masuk macam cucuk pump diesel. Sampai 400 liter, kalau lagi guna lebih 400 liter macam kereta enjin besar-besar, dia bayarlah. Faham? Kan? Jadi tak timbul dah isu Sabah Sarawak tu. Ini yang kata-kata netizen sendiri kan, kita nampak dekat media sosial yang kata kenapa kita padahal Semenanjung pun Malaysia juga, Sabah Sarawak pun Malaysia juga, kenapa ada berlaku perbezaan tu. Tapi dengan idea YB kalau kita boleh wujudkan satu mekanisme di mana setiap yang pemegang IC yang dia boleh pakai sama juga macam petrol. Setuju, saya setuju, menarik juga. Tapi kena cepatlah. Setuju. Tapi adakah benda ni bagi YB dia penyelesaian jangka pendek ataupun jangka masa panjang? Macam saya patah balik juga macam isu, adakah bila dikata had kuota, takkah dia akan membebankan balik pada kerajaan sendiri? Saya rasa tidak, sebab kerajaan tetap berikan yang sekarang ni, yang mana yang mendaftar, yang kata 1,000 pendapatan 100,000 ke bawah, yang mendaftar tu dia tetap kerajaan berikan subsidi juga. Yang 300 sekarang ni RM400 sebulan. Jadi sama ada dia guna IC ataupun dia mendaftar, dapat bantuan tunai, kerajaan tetap subsidize. Cuma bila dia kata dia gunakan diesel tu harian, gunalah yang guna yang sama konsep macam Budi Madani sama. Sebab Budi RON 95 sama. Betul, setuju. Kita melihat juga gangguan daripada berlaku konflik ni
melihatkan bahawa Malaysia, setengah tu berpendapat bahawa Malaysia terlalu bergantung kepada faktor luar. Sehingga kan kita tak mampu mandiri tentang ekonomi kita sendiri. Bagaimana pendapat YB juga benda ni? Sehingga kita tak boleh lahirkan ekonomi domestik kita. Kita ada ekonomi sendiri, tapi ada juga bahan-bahan yang kita memang bergantung kepada luar. Contoh yang agak ketara ialah dari segi baja untuk pertanian kan. Mana ekonomi kita bergantung, kita di samping kita negara industri, kita juga bergantung kepada pertanian yang agak ketara lah, sama ada komoditi getah, sawit ataupun tanaman padi dan lain-lain lagi. Kita bergantung kepada bahan-bahan dan juga ternakan. Bahan-bahan ni banyaknya memang kita import. Jagung contohnya di negara kita boleh tanam, tapi skala yang agak besar mungkin belum lagi ke, kita tak jumpa lagi cara bagaimana. Tapi setakat ni kita guna luar. Baja pun kita import juga. Ya. Itu kita bergantung daripada negara luar lah. Tetapi slowly, selain daripada kita berusaha untuk meningkatkan keterjaminan makanan. Contoh macam padi kita baru dalam 60%. Maknanya 40% kita terpaksa import. Ini usaha-usaha sedang dilakukan oleh pihak kerajaan lah untuk meningkatkan, sehingga kita sepatutnya bukan sahaja dapat menjamin ketersediaan makanan asas ini seperti beras, tapi sepatutnya kita juga boleh mengeluarkan ekspor. Kalau kena caranya kita meningkat sehingga melebihi 100% pengeluaran dan penggunaan, maka kita boleh ekspor. Tapi sekarang ni kita nak pastikan yang kita ada keterjaminan dulu. Maknanya food security dulu. Barulah kita boleh cerita tentang food sovereignty, ya. Jadi dalam semua aspek lah. Yes, setuju. Dengan pendapat YB tu. Maknanya konsep kat sini bahawa kita melihat Malaysia bukan tak bersedia lagi. Cuma kita ke arah tu, cuma kita nak memastikan ada food security untuk rakyat kita sendiri dahulu. Sebab kita nampak lihat baru pun isu ni dah berlarutan hampir, saya rasa lebih pada sebulan juga YB, isu ni, tapi masih lagi tak berlaku macam saya cakap pada awal tadi, iaitu isu kenaikan harga barang yang mendadak. Kita tak nampak lagi kan. Dan alhamdulillah so far kita di bawah kepimpinan Kerajaan Madani ni, barang-barang asas pun waktu perayaan pun tak ada isu. Tak ada orang cerita barang tak ada. Bawang tak ada ke, ayam tak ada ke. Sebenarnya orang tak cerita pun pasal harga barang naik. Yang kata harga barang naik itu, semua yang cerita harga barang naik, tapi dia tak pernah sekelumit pun menunjukkan apa barang yang naik. Buktinya tak ada. Sebut macam tu je. Dan masalah dia, masyarakat kita ni bila dia kata harga barang naik, dia pun ikut. Dia ikut terpercaya. Betul, setuju. Padahal kita nampak memang tak ada. Saya pun biasa membeli belah dekat pasar pun. Semua alhamdulillah so far tak ada isu. Kita pergi di bawah kerajaan Negeri Selangor pun sediakan je pun ada. Dengan harga yang sama lagi, tak ada berlaku kenaikan sangat kan. So alhamdulillah kita nak melihat bahawa sebenarnya tak ada efek, ataupun ada efek tetapi tidak berlaku secara domino yang terlalu besar, dan kita berharap benda ni tak berlalutan YB. Sebab kita dah menjangkakan bahawa Petronas sendiri beritahu kita punya tampungan sehingga bulan Jun. Kan? So mungkin YB sedikit tu peringatan lah, since YB berada di bangku kerajaan, macam mana kita nak mengawal ataupun kita nak lebih berhati-hati selepas ini. Mungkin sebab kita tak tahu perang-perangan ni bila kan. Sikit YB. Kita sebab itu kerajaan menyarankan supaya kita berbelanja secara berhemah. Okey, maksud secara berhemah ni ialah kita tahu krisis ni berlaku. Perang ni tak tahu bila akan berakhir. Jadi kita kena berjaga-jaga mula daripada sekarang. Maksudnya kalau kita belanja berhemah ni, satu ialah kita kena berbelanja tu barang yang perlu saja dulu. Mungkin keinginan ni biasalah kita ada kan. Kita ada wish list kita, nak rasa mewah sikit ke kan. Itu nak makan tu ke. Kita mungkin kena tahan sikit lah. Maknanya ada tabungan untuk langkah-langkah sekiranya perang ni berlaku berpanjangan yang menyebabkan keadaan ini tidak dia lambat untuk pulih. Dia kalau pulih pun sebenarnya dia akan ambil masa. Sebab yang mengeluarkan minyak itu pun mungkin sebahagian daripada, ada sebahagian refinery dia tertahan dan sebagainya.
kawasan-kawasan pengeluaran minyak di negara Teluk itu pun mungkin ada yang sudah terkesan dengan perang. Jadi dia akan ambil masa jugalah sehingga dia betul-betul kembali pulih sebagaimana yang sebelum ni. Yang saya sebenarnya lebih membimbangkan kita ialah bukan kenaikan harga bahan api itu yang paling utama. Yang paling utama ialah kita nak pastikan bekalan tu ada. Betul. Kan? Krisis tenaga tu juga. Bekalan tu. Kalau bekalan ni tak ada, kita nak cerita harga tak guna dah. Jadi kita nak pastikan bekalan itu sampai. Jadi nak pastikan bekalan ni ada. Perang ni tak nak memang kena ditamatkan. Baik, itu dia sebentar tadi segmen kedua kita menceritakan tentang krisis global dan juga penerangan YB tentang sebenarnya apa impak dan juga persediaan kerajaan dalam menghadapi juga apa krisis Timur Tengah ni dan juga kenaikan harga minyak global. Alhamdulillah so far dia telah di-explainkan oleh YB Aziz sendiri. Itu kita tamatkan segmen yang kedua kita dan kita jumpa selepas ini untuk segmen yang ketiga dan juga yang segmen terakhir selepas ini. Terima kasih.